Crazy guys, ini first time aku tengok gold drop gila-gila dalam satu malam. Okay, seriously, ramai gila yang tak tahu apa yang terjadi dekat gold, kenapa drop gila-gila selepas Trump umumkan siapa calon untuk Chairman Federal Reserve yang baru. Jawapan dia simple, tonton video ni sampai habis. Calon yang dinamakan oleh Donald Trump terkenal dengan ketegasannya melawan inflasi. Jadi bila nama diumumkan, pasaran menjagakan bahawa kadar faedah mungkin akan kekal tinggi lebih lama. Jadi bila interest rate tinggi, pelabur dapat return yang lebih baik bila simpan duit dalam USD. Manakala demand gold dan juga silver boleh jatuh. Ini kerana gold dan silver tidak memberi interest. So simple logik dia macam ni. Kalau bank bagi interest tinggi, orang akan simpan duit dalam bank. Tapi sebaliknya, jika bank beri interest yang rendah, maka orang akan lari mencari safe haven asset seperti gold. Sebab itu bila market expect rate stay high, gold dan silver biasanya akan kena pressure. Kau rasa gold lepas ni akan rebound? Atau masih lagi ada risk untuk turun lagi? Komen up ataupun down di ruangan komen.